Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, kita bertemu lagi dalam ruangan khas untuk bersama-sama dengan pemilihan UMNO 2013. Program itu sebagaimana yang saudara mengetahuinya ialah Aura 13. Aura 13. Jadi dalam Aura 13 sebagaimana yang kita mengetahui, kita paparkan beberapa personality, calon-calon yang bertanding sama ada di peringkat putrinya, wanitanya, pemudanya, hinggalah majlis tertinggi. Dan kali ini kita agak bernasib baik kerana tuan-tuan kenal orang ni, seorang blogger yang banyak mempertahankan tentang kedudukan UMNO bila UMNO dibantai dalam blog-blog dan sebagainya. Dan sekarang ni kalau kita lihat dalam 2-3 hari ni pun namanya dalam akhbar, for good reason, for bad reason, I really don't know. Dan beliau ialah, kita nak mengucapkan selamat datang kepada beliau ialah Tun Faisal. Tun Faisal Ismail Aziz. Okey, selamat datang Tun. Saya nak panggil Tun ni. Macam rasa nak address Tun Dr. Mahathir pula rasanya. Tun boleh, Tun Faisal pun boleh. Tun Faisal, okey. Okey, peringkat awalnya Tun Faisal je dalam masa 1 minit setengah begitu. Kalau boleh Tun Faisal menerangkan sendiri. Kalau saya nak menerangkan, saya tengok banyak benda ni. Maybe kalau you terangkan, you dapat pilih yang mana yang patut dibangkitkan untuk faedah para penonton dan khususnya perwakilan yang jumlahnya 146,500 orang itu. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tun Faisal Ismail bin Aziz, seperti yang disebut oleh Datuk tadi, merupakan Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan juga merupakan pengurusi unit media baru Pergerakan Pemuda UMNO. Umur 42 tahun, latar belakang profession sebenarnya farmasi, tapi berkecimpung dalam bidang politik dan juga merupakan pernah menjadi researcher dan membantu penulisan ucapan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein waktu beliau menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dalam tahun 2002 dulu. Saya pernah menjadi pegawai khas kepada Menteri Pelajaran tahun 2004, pernah juga menjadi pegawai khas kepada Menteri Dalam Negeri tahun 2009. Dan sedikit sebanyak antara Exco Pergerakan Pemuda yang pernah berkecimpung dalam dunia perang cyber sejak tahun 99, pernah mengetuai unit perang cyber Pergerakan Pemuda UMNO dan Barisan Nasional pada 2004 dan juga 2009, dan kebanyakan pengalaman saya dalam bidang cyber, dalam bidang kemahasiswaan, dan juga saya antara orang Exco Pergerakan Pemuda yang paling banyak berhadapan dengan pemimpin-pemimpin pembangkang dalam wacana-wacana dan juga dalam forum online. Okey, saya banyak tertarik tu, begitu panjang tu saya tertarik, antaranya pernah menjadi speech writer kepada seorang menteri yang sekarang sudah menjadi seorang menteri kanan. Saya nak tanya satu soalan ni, daripada banyak-banyak ucapan-ucapan yang ditulis tu, ucapan yang manakah yang mempunyai impak, bukan saja disampaikan tetapi impak dari segi polisi, impak dari segi pelaksanaan polisi dan sebagainya, yang sehingga hari ini rasanya selalu diingat ucapan-ucapan itu? Yang mana agaknya? Kalau dalam, saya menghormati Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein ni sebab dalam ucapan sebenarnya dia ambil ownership terhadap ucapan. Saya antara orang yang membantu menyediakan beberapa perkara lah. Antara ucapan yang saya paling seronok buat sebenarnya dengan Datuk Seri Syam adalah ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO sepanjang daripada tahun 2003 sampailah tahun yang terakhir beliau menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Dan yang kedua yang mempunyai impak banyak, yang memberi self satisfaction kepada saya adalah ucapan-ucapan dasar yang dibacakan pada sebagai ucapan permulaan pada setiap tahun. Kita panggil ucapan ucapan pembukaan tahunan bagi Kementerian Pelajaran, bagi Kementerian Dalam Negeri. Ini sebenarnya memberi impak daripada segi polisi. Dia memberi guide sepanjang 1 tahun tu macam mana kementerian tu patut ditadbir dan dilaksanakan. Jadi ini benda yang pada saya memberi kepuasan. Okey. Itu memberikan kepuasan kepada kerjaya dan memberikan kepuasan kepada penceburan dalam politik, dan sesungguhnya itu memberikan motivasi untuk seterusnya kita meneroka ruang-ruang yang lebih besar lagi dalam hal mengenai pentadbiran dan pengurusan serta pembangunan negara. Okey, saya tengok baju ni.
UAB. MB. UNB. Unit Media Baru. Okey. Kalau sebut unit media baru dalam pemuda misalnya, rasanya nama Tun Faisal ni adalah nama yang ranking di atas, yang selalu disebut, dan disebut juga dialah yang merupakan pembela kepada apa juga kata orang asakan-asakan yang dibuat oleh pembangkang, terutamanya mengenai apa yang berlaku dalam UMNO dan di luar UMNO. Jadi saya pun nak tinjau juga ni dari segi hal itu nombor satu ialah bagaimana apa pandangan Tun Faisal sendiri mengenai unit media baru ini. Dari segi impact, masih lagi impact, dari segi impactnya, terutama dalam PRU ke-13 yang lalu. Sebenarnya kita buat perbandingan dengan tahun 2009. Tahun 2009 saya rasa kita 2008 kita diasak dengan begitu teruk sekali sampai tak ada jawapan. Sebabnya khalayak UMNO pada ketika itu termasuk pemimpinnya terlalu bergantung dengan media tradisi. Langsung ditinggalkan. Walaupun pada tahun 2004 sebenarnya kita ada footing yang baik. Kita start dengan website Pergerakan Pemuda UMNO dan kita ada involvement dalam online debate dan sebagainya. Kita ada grup Cyber Troopers, tapi tidak ada follow through yang berdasarkan trend. Tapi bila tahun 2008 dia mengajar kita bahawa ada landscape baru yang kita tak tengok, misalnya blog dan YouTube. Jadi banyak penulis-penulis blog yang tidak puas hati dengan kepimpinan pada waktu itu beralih arah dan bersama dengan pihak pembangkang. Dan ini kita tak pernah rasa sebab kita terlalu bergantung kepada media tradisi. Cuma selepas 2008, ada kesedaran di kalangan pemimpin UMNO untuk memberi kesedaran kepada khalayak UMNO bahawa ini adalah landscape yang penting dan dah tak boleh tinggal. 2009, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO adalah orang yang pertama mengambil langkah menubuhkan unit media baru sebagai satu jawapan kepada asakan daripada pembangkang dalam media internet ni, dan dia bagi tanggungjawab pada saya berdasarkan pengalaman daripada 2004 dan 99 tu. Impaknya kalau tengok pada peringkat awal khalayak UMNO dalam kursus saya yang pertama, bila saya tanya tentang nama blogger-blogger yang terkenal, nampaknya less than 5% yang baca blog sebenarnya. Maksudnya khalayak UMNO begitu terasing. Malah penggunaan BlackBerry, penggunaan YouTube ni terlalu asing dengan khalayak UMNO. Tapi selepas 2009 atas pelbagai program, bukan saya saja, tapi banyak juga pihak yang lain, cuma kita antara peneraja utama, kita kendalikan program latihan, kita kendalikan kursus. Jumlah ni semakin ramai dan kesedaran ni semakin meningkat. Bukan saja di kalangan khalayak UMNO, tapi juga di kalangan pemimpin UMNO. Kalau tengok yang terakhir, kita tengok Datuk Seri Presiden Parti sendiri memberi contoh yang baik, dan ini memudahkan gerak kerja kita untuk membantu pemimpin-pemimpin menguasai media baru. Dan dalam pilihan raya yang 2013, pilihan raya ke-13, kita dapat lihat bahawa walaupun UMNO ataupun Barisan Nasional, Gerakan Cyber Barisan Nasional tertinggal sedikit, tapi tidaklah teruk sangat macam dulu. Maksudnya presence kita dah ada. Present daripada segi blog, mungkin daripada segi ranking kita lebih baik, daripada segi khalayak dah lebih baik, daripada segi Facebookersnya kita dah ada, daripada segi Twittersnya kita dah ada. Cuma adalah kelemahan di sana sendiri, misalnya daripada segi gerak kerja Facebookernya yang kurang tersusun sedikit berbanding dengan Red Binami, video-video yang menarik seperti yang dihasilkan oleh PR dan sebagainya. Ini boleh kita improve, boleh perbaiki di masa hadapan. Tapi kesimpulannya tidaklah terlalu jauh sangat ketinggalannya. Okey, tidak terlalu jauh sangat ketinggalannya. Okey, maknanya kita tadi Tun mengakui bahawa dari segi pergerakan menghala kepada dunia cyber, menghala kepada media baru dibandingkan dengan Pakatan Rakyat, UMNO, pemuda, puteri, wanita agak tertinggal. Sebelum tahun 2009 tu tinggalnya jauh. Kemudian tu dirapatkan. Tetapi yang kawan di sebelah sana pun terus melonjak. Tapi dia punya catching up tu, really to catch up itu dengan kita baru bersedia, dan kawan tu dah jauh begitu. Kalau kita lihat misalnya Red Binami,
Begitu juga yang PKR, begitu juga dalam PAS kalau kita tengok ya. Rasa saya dalam pilihan raya umum yang ke-11, pilihan raya umum yang ke-12 memang mereka memainkan peranannya begitu hebat. Dan pilihan raya yang ke-13 pula, oleh kerana mereka dah baca apa yang berlaku pada 11 dan 12, 13 tu nampaknya lagi tersusun mereka. Kalau tengok mereka punya ialah web mereka dan sebagainya, portal-portal mereka dan sebagainya, dan cara mereka buatkan network misalnya, saya nampak di situ satu gerakan yang tersusun, terancang, rapi, terutama tentang isu-isu. Jadi saya nak tanya satu soalan saja ya. Itu pergerakan, tapi kontennya, saya tengok kontennya, ambil misalnya baru-baru ni tentang naik minyak 20 sen misalnya. Tengok dalam blog, sama ada blog over the other side ya. Oh, dia punya consistent, continuous, sampai hari ini pun masih ada lagi. Masih dapat bertahan. Dan ditambah pula dengan laporan ketua audit negara baru-baru ni. Masya Allah, saya tengok dia punya apa kan. Jadi macam mana kita, Tun dan teman-teman yang ada ni, kadang-kadang saya tengok defensif. Bukan ofensif. Jadi dalam keadaan mereka begitu ofensif dan kita defensif, selamanya lah saya rasa the matching is not there. Satu, kita kena ambil kira keadaan pemilihan sekarang ni. Jadi dalam musim pemilihan ni mereka mengambil kesempatan. Jadi dalam keadaan tidak ada general perang, tidak tersusun, itu ada kesempatan yang ambil. Kedua, daripada segi konten, orang yang mentadbir dengan orang yang menghentam pentadbiran berbeza. Mentadbir dia kena explain dan dia kena meyakinkan. Menghentam dia boleh jadi cynical, dia boleh jadi menyakitkan hati, dia boleh mengakibatkan kemarahan. Kadang-kadang faktanya tak betul. Misalnya penurunan harga, kenaikan harga minyak, dia tak argue berdasarkan penurunan subsidi. Dan sebab apa subsidi diturunkan. Jadi di pihak kerajaan biasanya kontennya lebih edukatif, lebih memberi penerangan dan penjelasan supaya rakyat faham. Di sebelah pembangkang, kontennya lebih mudah, itu mengakibatkan kemarahan dan membangkitkan kebencian. Itu salah satu potent substance yang boleh menyebabkan semua orang menjadikan benda itu di satu posting tu viral. Dan yang ketiganya, saya tengok daripada segi, inilah bezanya bila tiada gerakan tersusun berbanding sebelum pilihan raya dengan tiada. Maksudnya ada kekurangan, ada general yang hilang dalam medan peperangan. Dan siapakah general tu? Ini yang perlu kita bawa dan kita teruskan dalam peringkat tertinggi selepas ini. Okey Tun, kita nampaknya dalam segmen yang pertama ni, walaupun kita baru bermula, saya rasa pendek sangat, tetapi masa tidak mengizinkan. Kita berehat sebentar dan kita akan sambung selepas ini. Banyak lagi soalan-soalan yang saya nak kemukakan kepada Tun Faisal. Tunggu selepas ini. Keluarga Bahagia Malaysia. dan ayahlah yang menentukan.
Para penonton, kita bertemu lagi dalam Aura 13 bersama dengan Tun Faisal, calon Majlis Tertinggi UMNO. Tak salah saya, daripada 4 calon yang dikemukakan oleh pemuda UMNO, salah seorang daripada 4 itu, walaupun terdapat halangan-halangannya, sampai saat-saat yang akhir masih terdapat halangan, tetapi Alhamdulillah dengan berkat doa semuanya, beliau akan terus bertanding dan diterima bertanding dalam Majlis Tertinggi. Okey, saya nak pergi kepada yang lain sikit ini dalam pusingan yang kedua ni. Tun Faisal mewakili pemuda UMNO masuk dalam Majlis Tertinggi. Sudah tentulah suara pemuda UMNO itu. Kalau 4 orang ditakdirkan 4 orang menang, sudah tentulah kita hendakkan dia punya petir halalintar di dalam Majlis Tertinggi UMNO akan berlaku hasil daripada pukulan-pukulan daripada wakil-wakil daripada pemuda UMNO. Agaknya kalau ditakdirkan menang, 4 orang ni menang. Dalam mesyuarat yang pertama Majlis Tertinggi UMNO, agaknya apa benda yang akan disorongkan untuk mesyuarat pada hari itu? Saya percaya perkara yang pertama yang ramai akan cakap adalah di mana kelemahan UMNO dalam menangani isu-isu berkaitan orang Melayu dan juga isu-isu berkaitan usaha memartabatkan agama Islam. Baik daripada segi soal ekonomi orang Melayu, daripada segi pendidikan orang Melayu, dan juga jurang yang makin membesar. Tak kisahlah termasuk daripada segi keupayaan orang Melayu nak membeli rumah, aset dan sebagainya. Ini antara isu yang pertama yang kita kena bangkitkan. Kedua adalah segi benda-benda yang mendesak daripada segi akidah umat Islam dan pegangan terhadap 2 ekstrim. Satu ekstrim adalah pluralisme, liberalisme dan sebagainya. Satu lagi ekstrim adalah ajaran yang menyimpang, misalnya Syiah dan ajaran-ajaran yang lain lah yang tidak masuk. Ini adalah prinsip dasar yang kita kena perjuangkan dan pertahankan. Soalnya selepas itu mekanismenya macam mana? Daripada segi dasar kita kena betul, dan daripada segi gerak kerja pelaksanaan pun kena betul, dan selepas itu macam mana kita nak mengukur progresnya dan macam mana ia akan menjadi perkara yang menarik minat ramai pengundi yang di luar sana supaya terus memilih UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Saya percaya ini perlu kita jadikan asas di peringkat awal sekali. Saya nampak ia 2 perkara yang diketengahkan kalau ditakdirkan Ketua Pemuda UMNO pun terpilih dan juga 4 orang itu terpilih. 2 perkara yang dasar itu, yang asas itu dibentangkan. Saya rasa dia akan paling tidaknya mesyuarat yang pertama itu merasakan sentuhan daripada pemuda, 4 orang pemuda itu. Tapi yang saya bimbang ni ialah tentang apa pandangan masyarakat tentang pemuda. Minta maaf, ini yang saya timba, bukan saya petik daripada langit begitu saja ya. Pertama sekali dia kata pemuda dah hilang arah. Yang kedua, pemuda tidak sensitif kepada 2 perkara tadi, orang Melayu, hal Melayu dan hal Islam. Yang ketiga, pemuda ni dah jadi gerak kerjanya menjadi manusia bandar begitu. Manusia yang aristokratik sikit sifatnya, manusia yang sifatnya lebih eksklusif sikit sifatnya, manusia yang lebih kepada middle class dan upper middle class, yang mempamerkan apa yang patut dipamerkan oleh mereka dan mereka telah mempamerkannya begitu. Yang ini rasanya kebanyakan anggota masyarakat orang Melayu terutamanya pinggir bandar dan di desa tidak dapat terima imej yang sedemikian ini. Jadi kalau nak bawa mesej 2 perkara tadi dengan imej yang ada tu, saya rasa matchingnya kurang kena dekat situ. Saya percaya pertamanya dalam pilihan raya yang sebelum ni, tugas pemuda yang paling penting adalah mencari solution kepada masalah-masalah yang menyebabkan orang muda meninggalkan Barisan Nasional terutamanya dan juga UMNO. Jadi kalau tengok pergerakan yang dibuat oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin lebih kepada menarik minat dan membawa kembali sokongan itu melalui program-program yang dekat di hati orang muda. Misalnya bila kita buat BN Youth Lab, kita nampak bahawa masalah orang muda adalah pekerjaan, masalah orang muda adalah perumahan, masalah orang muda adalah untuk mencari tempat dan peluang dalam perniagaan dan sebagainya. Ini di peringkat permulaan kan.
Jadi bila kita tengok itu, kita akan cuba cari jalan untuk menyelesaikan masalah tu berbanding daripada advocacy base ataupun yang lebih berdasarkan slogan-slogan dan retorik tertentu. Tapi itu tidak bermakna prinsip kita terhadap pegangan agama Islam, prinsip kita terhadap Melayu berkurangan sama sekali. Sebab itu dalam perjuangan mempertahankan kalimah Allah, kita masih ke depan. Esko Pergerakan Pemuda mungkin tidak buat demonstrasi dan sebagainya, tapi dari segi pendirian, daripada segi kehadiran, kita tetap ada. Dan ini kita luahkan bukan saja dalam secara fizikal, tapi juga dalam media online yang diketuai oleh Pergerakan Pemuda. So ada presence tu. Dan satu lagi benda yang kita nampak dalam Pergerakan Pemuda kali ini, kita merekayasa Pergerakan Pemuda tu daripada segi organisasi untuk menjadikan pemuda tu lebih inklusif. Sekarang lebih ramai orang terlibat dalam pemuda, dalam organisasi pemuda, termasuk dalam unit media baru, kerana kita tahu kalau kita nak bergantung kepada dalaman sahaja, orang pemimpin-pemimpin yang memegang jawatan saja, kita tidak mungkin boleh mengembangkan pemuda dan tidak mungkin boleh dapat menarik orang muda mempertahankan Barisan Nasional dan UMNO. Jadi engagement ini dibuat secara berterusan. Cuma mungkin daripada segi komunikasi dan medianya mungkin ada kekurangan sedikit, menyebabkan persepsi orang ramai terhadap pemuda rasa macam pemuda jauh. Tapi sebenarnya kita ada. Okey, satu lagi yang berkaitan dengan pemuda ni juga ya. Kalau kita tengok over the other side ya, dalam 2 hari yang lepas dipanggil Ijtimak Tarbawi. Kita lihat ribuan mereka pukul 3 pagi dah mereka bangun mendengar kuliah subuh daripada presiden mereka, mengulas surah Al-Munafiqun. Dalam saya baca pula dalam blog-blog dan sebagainya, ulasannya begitu baik sehingga teriang-iang dalam kepala mereka yang pulang daripada Ijtimak Tarbawi itu. Jadi maknanya ini kaderisation ya, melahir kadre-kadre, kader-kader begitu tu. Tapi yang ini rasanya cita rasanya itu adalah cita rasa orang Islam. Cita rasanya adalah cita orang Melayu. Cita rasanya adalah cita rasa sebahagian besar daripada orang yang sekarang dalam kegelapan oleh kerana mereka nak cari agama sekarang ni. Aku sedang nak karam sekarang ni. Mana agama, mana sawuh, mana dia punya pelampung-pelampungnya. Orang tu dapat menyediakan pelampung, sedangkan pemuda UMNO dan UMNO keseluruhannya tak dapat menyediakan pelampung itu. Pertama, yes, saya akui di situ kita kena pertingkatkan. Sebab itu kemasukan kalau kata Ustaz Fathul Bari dan pemimpin-pemimpin pemuda ini di kalangan orang yang ada latar belakang agama, kita kena galakkan supaya ada input yang begitu. Ada program-program segitu. Bukan kata tidak ada, tapi mungkin tidak ditonjolkan seperti mana sebelah sana. Kedua, kita lihat daripada hasil. Walaupun ada Ijtimak Tarbawi, ada macam-macam, akhirnya daripada segi prinsip, bila orang ni tidak boleh mempertahankan kalimah Allah, apa gunanya Ijtimak Tarbawi tadi? Kedua, daripada segi prinsip, bila sampai perbahasan tentang pluralisme, bila sampai perbahasan tentang liberalisme dan sosialisme, orang ini adalah, kalau bukan penganut tegar, orang ini adalah penyokong tegar kepada pihak-pihak dan pemimpin-pemimpin yang bakal membuat dasar di parlimen. Tak guna Ijtimak Tarbawi, tak guna tarbiyah ini kalau akhirnya kefahaman politik, siasah dalam Islam itu tidak difahami benar-benar oleh pengikut parti tersebut. Itu yang saya lihat. Tapi yang saya nampak ada 2 segi di situ. Satu poin yang Tun bawa. Satu ialah poin kadar-kadar ini membina party workers. Membina party workers. I was one of them, you know. Saya memegang jawatan naib presiden dan begitu. Jadi mana pembinaan party workers itu yang sangat penting. Di sini kita bawa berbincang baru ni tadi dengan salah seorang yang dah bersama dengan UMNO 40 tahun. Party workers bergerak nak dibayar. Sampai bila kita nak bayar? Sampai bila bahawa titik-titik yang berpuluh yang mengalir itu nak dibayar? Satu titik berapa nilai? Satu titik bagi nilainya. Adakah ini akan memberi kekosongannya? Adakah ini memberi kekuatan? Ataupun ini akhirnya akan melumpuhkan sistem UMNO itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau tengok yang berbayar tu, ya mungkin ada yang meminta bayaran. Tapi kita kena faham bahawa tidak ramai juga yang tidak meminta bayaran, yang tidak ditonjolkan. Saya percaya dulu kalau kita tengok, saya pun melalui proses pengkaderan yang begitu tersusun. Yang mana sekarang ni pada saya tidak ada yang tersusun dalam UMNO. Sebab itu bila saya menawarkan diri dalam majlis tertinggi, salah satu perkara yang saya nak buat adalah proses pengkaderan ini. Dalam UMNO sebenarnya ramai orang yang nak buat kerja secara sukarela.
tapi ini tidak ditonjolkan. Yang banyak ditonjolkan adalah jentera parti yang dibayar. Dan pada saya ada keadaan-keadaan tertentu wajar kita bagi pembayaran itu bukan pasal apa, pasal mengenangkan kepada sumbangan yang mereka buat. Misalnya katalah saya macam dalam pilihan raya kecil, saya ada membawa beberapa bakat yang membantu saya dalam pilihan raya kecil untuk operasi cyber. Salah seorangnya adalah Dr. Novandri. Dr. Novandri ada klinik di Pulau Pinang. Beliau terpaksa upah lokem kalau kata beliau turun dalam operasi sebegini. Sepanjang 2 minggu, 1 hari 300, kos yang dibiayai adalah tinggi. Jadi wajar kalau kata kita ada some allocation sebagai keprihatinan untuk kita meringankan beban Dr. Novandri tadi. So pada saya dia kena balance, bukan bermaksud bahawa kalau kata kita tak bagi dia tak bergerak, dia bergerak. Tapi dia akan contribute cara dia. Kalau kita bagi itu menunjukkan keprihatinan daripada segi pemimpin kepada orang yang dipimpin dia. Itu saya lihat dari situ. Satu lagi yang ini tentang organisasi parti ya. Yang kita baca, yang diberitahu kepada kita, koordinasi, integrasi, complementarity dan supplementarity amat kurang dia kata. Misal antara pemuda dengan wanita, antara pemuda dengan puteri, antara puteri dengan wanita. Jadi ialah kita dalam menghadapi pilihan raya dan pendekatannya semakin sophisticated, belasana pun semakin sophisticated dan sebagainya, UMNO pun harus sophisticated. Jadi macam mana yang uncoordinated, sama ada effortnya, sama ada pelaksanaannya ke, sama ada apa jajaran tugas yang nak dijalankan, apakah ini nanti akan memberikan, kalau betul yang disampaikan kepada kita ya, adakah ini memberikan satu impak yang negatif kepada perkembangan pembangunan UMNO termasuk pemuda sendiri? Saya setuju, ada masalah koordinasi. Koordinasi bukan saja daripada segi gerak kerja, tapi juga koordinasi daripada segi komunikasi. Sebab itu kadang-kadang bila Datuk sebut tadi ada masalah untuk kita menyampaikan maklumat kepada rakyat ataupun menjawab asakan-asakan daripada pembangkang. Koordinasi ini penting. Bila tak ada coordination, maka maklumat itu tidak sampai dengan cantik. Koordinasi berlaku dengan lebih baik waktu kita ada satu matlamat yang dekat. Contohnya dalam pilihan raya kecil. Dalam pilihan raya kecil, koordinasi itu nampak, jelas. Dalam tempoh berkempen 14 hari sebelum pilihan raya ke-13, koordinasi itu nampak. Tapi kalau untuk jangka panjang, saya rasa koordinasi itu memang ada garisan yang sama-sama. Mungkin apa yang terbaik selepas ini, selepas kita dah ada new line up dalam MT, kita dah ada new line up dalam pergerakan sayap dan sebagainya, kita kena kumpulkan balik seperti mana yang Datuk Seri Najib buat sebelum ini, untuk brainstorm balik semula. Apa kaedah dan gerak kerja yang terbaik supaya jangan kita tinggalkan pergerakan-pergerakan sayap ni, dan macam mana kita nak gelkan, macam mana kita nak pastikan bahawa kerjasama ini berterusan daripada hari ini sampai ke pilihan raya. Bukan untuk matlamat-matlamat yang pendek macam pilihan raya kecil dan sebagainya. Okey, di hujung-hujung ni ini soal Dr. Mahathir dalam blognya Cik Det ya, dan diikuti dalam ucapan-ucapannya juga. Sekarang ni sentiasa menyebutkan persoalan bahawa UMNO tertutup, bahagian menutup. Orang-orang cerdik pandai nak masuk tak boleh, orang-orang yang berkebolehan masuk tak boleh. Akhirnya orang-orang ini pergi kepada parti di sebelah sana. Dan itu yang pertama. Yang kedua, proses peremajaan itu, peremajaan UMNO itu. Jadi dia kata, bahkan kalau kita tengok dalam tulisannya, dia menggunakan perkataan yang saya tak mahu sebutlah perkataan ni. Perkataan macam mana orang UMNO dalam suasana yang macam itu, akhirnya timbul masalah, timbul golongan yang sebegini. Golongan yang macam inilah yang dikatanya akan terus tumbuh dalam UMNO, dan ini tidak bagus kepada UMNO dan merosakkan UMNO itu sendiri. Betul. Pertama, dia boleh setuju dan tidak boleh setuju. Boleh kita kata tak setuju juga dalam pandangan Dr. Mahathir ni. Tuan Dr. Mahathir sebut mungkin ada kena tempat tertentu ya. Tapi saya sendiri orang yang berlatar belakang profesional. Saya rasa Yang Berhormat Khairi Jamaluddin juga ada latar belakang profesional. Begitu juga ramai Datuk Razali Ibrahim dan juga ramai dalam Exco Program Pemuda UMNO merupakan daripada latar belakang profesional. Maksudnya pintu UMNO tidak tertutup kepada mereka. Cuma profesional macam mana yang boleh survive politik UMNO. Dan ruang ini perlu diberikan dalam bahagian oleh pemimpin-pemimpin yang lebih matang, dan mereka ini profesional-profesional muda ini perlu di-groom supaya mereka boleh melalui kepimpinan parti dan boleh survive dalam politik parti. Ini yang sukar sebenarnya nak membawa ni. Yang kedua, daripada segi meremajakan UMNO.
Saya pernah tulis bahawa transformasi Datuk Seri Najib tersekat kalau dia berlaku daripada top bottom. Sebab apa? Sebab machinery-nya sama. Jadi dalam pemilihan ini adalah peluang untuk orang UMNO yang ada perwakilan-perwakilan UMNO yang sekarang ada kuasa mengundi untuk melakukan perubahan di peringkat cawangan dan peringkat bahagian supaya pool of leaders yang kita ada di peringkat negeri dan peringkat pusat berubah. Kalau macam pemuda mengambil keberanian untuk menyadarkan 4 orang. Bukan senang nak menang 4 orang. Tapi sekurang-kurangnya 4 orang ini ada pelbagai latar belakang dan ini option kepada perwakilan-perwakilan untuk pilih. Kita tidak boleh cakap tentang reformasi kalau kata pool of leaders yang kita angkat masih orang yang sama. Dia tak ada berlaku itu. Jadi keberanian yang ini dan keberanian ini sebenarnya ada kepada perwakilan bahagian. Sebab kita sendiri daripada bahagian lain tidak ada undi untuk mengubah kepimpinan bahagian tersebut. Dan kalau kata kepimpinan bahagian itu dipilih di kalangan orang-orang yang berupaya bagus dan sebagainya, mereka akan jadi pemimpin di peringkat negeri. Dan pemimpin peringkat negeri juga akan diangkat di peringkat pusat untuk dipilih meneraju peringkat pusat. That's how transformation boleh berlaku. Bukan saja top bottom tapi sebenarnya bottom up, dan ini peluang perwakilan untuk tunjukkan kuasa mereka. Okey. Kita dah sampai di penghujungnya ni, Tun. Kalau boleh kita beri ruang dalam 1 minit hujung ini untuk katakanlah di sana ada barisan terdiri daripada delegates kita, perwakilan kita, 3.5 juta orang UMNO dan penonton-penonton IMR TV ni, apa agaknya permata-permata, batu-batu permata dari segi perkataan hujah akhirnya untuk disampaikan kepada mereka yang ini akan dijadikan sebagai perkara yang perlu ada dalam kepala mereka untuk memilih Tun sebagai ahli majlis tertinggi. Pertamanya, kemahiran daripada segi perang cyber dan juga media sosial perlu diangkat di peringkat tertinggi. Tidak ada calon lain yang ada pengalaman daripada tahun 1999 dalam yang menawarkan diri melainkan saya sebagai Exco Pergerakan Pemuda dan juga ketua unit media baru. Yang kedua, daripada engagement yang biasa dengan golongan mahasiswa yang merupakan orang yang akan menentukan sejauh mana relevannya UMNO dalam negara kita dan sejauh mana mereka akan menjadi generasi pelapis yang akan mengukuhkan UMNO. Yang ketiga, sebagai orang yang terlibat dalam pentadbiran, saya mempunyai lebih masa untuk mengisi vacuum-vacuum yang ditinggalkan oleh mereka yang terlibat dalam pentadbiran dan juga yang terlibat dengan parlimen. Ruang inilah yang perlu kita isi supaya ada orang yang boleh buat gerak kerja parti secara berterusan, bukan secara yang tersangkut-sangkut dan sebagainya. Dan yang keempatnya, sebagai orang yang masih belum jauh jurang usianya daripada golongan muda, saya percaya 4 orang ini akan berjaya boleh membawa input, pendekatan, cita rasa orang muda yang akan menarik minat mereka balik kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Okey, para penonton yang mati sekalian, kita mengucapkan terima kasih kepada Tun Faisal yang datang ke studio kami ini untuk bersama-sama ditemu bual dalam ruangan yang kita panggil sebagai Aura 13. Harap para penonton, terutamanya perwakilan, dapat membuat satu assessment yang adil dengan paparan yang diberikan tadi. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit yang kita lontarkan, sedikit yang kita sediakan ruang ini akan memberikan faedah dua-dua sekali. Perwakilan pun dapat faedah, calon pun mendapat faedah. Kedua-duanya dicantumkan, maka faedah itu akan ditaburkan kepada rakyat, 28 juta rakyat di Malaysia ini. Saya ucapkan lagi sekali terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.